Matic F, kelas F, Matic 2006. Kelas E, Matic Pro Deck. Okey, kelas E boleh standby, kelas E boleh standby, kelas E boleh standby. Okey, 1 to 5, yang mana yang dah clear? 1 to 5, 1 to 5 boleh keluar. 1 to 5 boleh keluar makan motor. Okey, kelas E terus Q, terus Q. Bang, Q bang. Q terus. Kita jangan bawa kemah. Bawa kemah ni bukan tempat. Ni, Q terus. Tak, buat barisan, buat satu barisan bang. Buat satu barisan kat tengah. Bos, kita tolong. Bawa kemah bukan tempat pak motor. Kita terus ke sana. Kita terus ke stati. Terus stati. Buat dua lorong. Dua line. Kiri dan kanan. Di bawah. Nak isi minyak, nak start semua sana. Nak isi minyak, nak start semua dekat dalam. Dekat stati. Bukan dekat bawah kemah. Buat dua barisan. Kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Yang bawa 2 biji pakai dulu. Yang jalan dulu depan. Jalan dulu. Kiri kanan. Ambil lah. Bukan bawa rumah. Dah masuk dalam turun kiri dan statik. Okey. Depan main. Gas. Yang ni dah siap mapping. Ada timing encoder, ada laptop exhaust berapi, ada mod highway, mod race mendekat. Okay, jadi kalau kawan-kawan nak tahu ada apa mod lagi, boleh tengok video ni sampai habis. Jadi ni order daripada Tuan Irwan 9351, nombor akhir telefon owner sebagai rujukan. Order CDI siap mapping PNPLC 135 4S 4 speednya. Kan dapat full set lah, dapat CD, dapat CDI. Ini PNPLC. Okay, tu dia punya pin. Jadi ni dah siap mapping. Dan kawan-kawan akan dapat butang mod sell ya. Nak tukar-tukar mod waktu berjalan ke, waktu berhenti motor ke, tekan je. Dia ada masalah. Dan dapat juga wire USB. Yang CDT bagi juga stiker CDT sementara stok masih ada. Jadi jom kita tengok mapping owner. Okay, kita masuk aplikasi. Okay, kita on kan. Kita reading data. Jadi mod 1 mod highway. Mod 2 timing encoder bunyi seketul-seketul. Mod 3 laptop api low. Mod 4 sebu helikopter. Mod 5 backfire. Mod 6 timing encoder boleh bawa jalan. Mod 7 laptop api power. Mod 8 mod race main dekat dan mod daily. Okay? Jadi kita nak keluar off kan, tekan pangkah, tekan yes. Okay? Jadi data dah tersimpan dengan baik dalam chip CDI. Jika kawan berminat untuk order CDI siap mapping, kawan-kawan boleh beritahu jenis model motor kawan-kawan. Kalau pakai A5, bagi tahu A5. Kalau pakai LC, bagi tahu LC. CDT bagi CDI ikut jenis model motor kawan-kawan, dia punya socket pin. Jadi jika berminat untuk order, kawan-kawan boleh WhatsApp nombor booking CDT di bawah. Terima kasih support.